selamat datang di channel Ahmad Rifki. So hari ni kita akan main game Ice Fishing Simulator. So hari ni aku nak main game mancing lagi guys. Sebelum ni aku pernah main game Fishing Simulator. Kali ni kita nak main game ini apa nama dia, Ice Fishing Simulator. So mari kita sekarang kita katakan kotak ni dulu. Okay, so kotak ni kita letak mana? Sebab ini kotak mancing tau. Sebab apa nanti kita nak ambil apa semua. Okay, so kita start mancing. Tak apalah, aku nak mancing dulu je. Dengan mancing dulu, siapa tahu kita dapat ikan. Okay, start. Perfect. Alamak, miss. Okay, jangan miss guys. Aku dapat ikan kah? Ikan ni. Woi, yellow bullhead. Apa tu? Wah, ikan ni istimewa ni. Kita mancing lagi. Aku dah dapat ikan banyak guys. Sebab siapa pernah mancing ais? Siapa mancing kalau ais? Komen kat bawah. Kasih fokus guys. Aku tak fokus guys. Horse mackerel. Woi, bau juga ikan ni. Okay, mancing lagi. Aku nak ambil 3 je. Alamak, miss pula. Sikit. Dapat. Okay, senang tu nak mancing ikan. Wih, brown. Wih, ikan bergerak guys. Wih, aku lepas tu kenapa? Saya pick up lah. So, kita letak lah sini guys. Nanti kita nak mancing pun senang weh. Ambil dulu kejap. Apa kita nak buat dengan ikan ni Kejap, tak balik. Satu lagi nak letak cahaya kejap. Weh, nanti senang lah dapat cahaya guys. Lepas tu kita ada obor. Sabar nak buka dulu kejap. Saya nak bawa inventory dulu. Nak jual ikan ni kat mana Weh, boleh laju Apa boleh. Wah, kita boleh bercamping kat sini. Sebab apa, di kat sini adalah kawasan ais. Kita boleh camping kat sini. Saya baru tengok dalam TikTok ada camping ais. So kita boleh beli camping kat sini. So aku nak beli peralatan dulu seperti kemah. Kalau nak beli. Bang. Ni akuarium. Alamak, akuarium sangat mahal guys. Alamak, 2 juta bilion guys. Aku nak tengok kemah kejap. Oh lama, kemah ni macam mahal guys. 2,000. Aku tak tahu nak jual kat mana ni guys. So, kita move kat tangan dulu guys. So ikan apa yang aku dapat tadi tu ialah ikan kecil. Oh, ikan ni kecil punya. Ni ikan ni paling besar sikit. Itu mana ikan paling besar guys. Ini pun kecil juga. So yang paling besar inilah. So nak jual ikan kat mana Okay, sabar. Ni kita ke Billy Fish Market. Kita ke Fish Market dulu bang. Saya nak inventory saya. Okay, 2,000 coins aku dapat. So macam mana aku nak teleport sana? Okay, kita boleh tengok fish deck juga sini. Contoh aku dapat ini guys. Ada satu ikan yang aku tak jual. Okay, tak adalah. Okay, so kita nak pergi. Sebelum tu aku nak pergi ke cave ni. Apa nama? Cave OB ni guys. Woi, dalam ni ada OB Kejap, tak sangka dalam cave ni ada OB. Dalam cave ni ada apa Ada OB pun korang katanya mending cave OB. Saya masuk dulu lah. Okay. Dia buat apa guys? Oh, nasib aku bawa obor guys. Oh my god, ini dah cave OB guys. Kita kena lepasi rintangan lavar. Oi. Mati. Tak apa, malas nak main OB. Kita balik ke kemah kita guys. Weh, dah ais kita licin guys. Ada orang buat apa kat kemah kita weh? Weh, korang gelap weh. Mana kemah kita? Salah orang guys. Sorry bang.
Aku mesti tak tahu pula kemah tu ada kat sana. Tak apa guys, kita sama mancing guys. Start the fishing. Okay. Mana ikan guys. Okay, kena. Perfect. Dapat. Oi, ikan ni lagi besar guys. Ini striped bass. Teruskan mancing. Oi, boleh masukkan dalam beg Okay. Seronok main ice fishing simulator ni. Dapat ikan bagus-bagus. Yang bergoyang-goyang pula tu. Ikan kecil pula. Aku sepatutnya dapat ikan besar. Tak apa, mancing lagi guys. Okay, kita besar. Kasih dapat perfect guys. Besar nak dapat. Weh, ikan ni lagi besar guys. American shad. Weh, ikan ni betul ke ikan ni besar guys? Sebab aku nak kumpul 5 sekejap. 5 ni confirm banyak duit guys. Aku kaya ni guys. Perfect, kasih perfect guys. Alamak, miss pula. Dapat good pula. Good ni tak apa. Okay, alah ikan kecil lagi. Lake herring. Oi, uncommon ni. Dah, sambung. Lepas tu kita nak bawa ikan ni ke kawasan tempat penjualan. Perfect 3 kali aku dapat. Tapi bila aku tekan perfect jadi dapat kecil. Iaitu log perch. Alamak, kecil lah. Dah, stop. Alamak. Sap, nak bawa benda ni. Sap, nak buka dulu. Aku nak beli api tu lah. Aku rasa macam tak selesa pula. Tengok ada tempat camping ni lagi. Aku rasa nak pergi sana lah. Tapi kejap, kita nak pergi ke kawasan camping dulu. Sebelum tu aku nak jual ini dulu. Okay. Save my inventory. Okay. Alright, kita dah dapat $30,000. Masih tak cukup. Cukup ke tak ni beli? Okay, kita tengok sama-sama sebelum beli. Hello bang. Okay, kita beli rod. Kita beli mancing baru Jadi murah sikit aku nak beli. Aku nak beli hardback tu guys. Real. Alamak, aku tak cukup duit bang. Boleh beli umpan banyak banyak umpan. Anti out beralatan seperti ini. Ini paling mahal guys. Ya web. Okay, ini hanya satu je. Ada firewood. Okay, firewood aku perlukan $8,000. So aku tak cukup duit sekarang. Duit aku sekarang dah 500. Okay, so aku nak kumpulkan 10 ikan. Aku nak mancing lagi guys. Jom mancing guys. Okay, alright. Ikan tu ada guys. Kasih perfect. Okay, tengok dapat tak? Okay, dapat guys. Rock bass. Lain macam nama. Butterfly fish, kau sama mana ni? Ini bukan laut, ini plastik plastik ni beku lagi ni. Dah dapat plastik. Dapat ikan dapat tapi kecil. Mancing lagi. Aku dah kasih duit banyak guys. Dapat satu. Perfect. Dapat tengah. Ikan kecil. Beli satu fish. Jangan nama.
Kopia. 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 Wih, macam mu. Nak tengok kopia macam mana? Mana kopia? Wih, usahanya macam oh. Usah macam tu. Itu di mana itu ni? Mancing banyak lagi guys. Mancing banyak lagi guys. Ya, mancing lagi guys. Ya ikannya. Ya duit kita banyak. Baik. Good. Aku dah ikan besar. Simpan dalam bekas. Aku kena ambilkan dulu guys. Dapat emas kan ikannya. Itu lock branch. Bukan lock branch, kita dah dapat dia tadi. Apalah, penting. Perfect. Okay, dapat ikan. Sabar, satu lagi. Ada 10 ikan ni. Okay. Alamak, miss pula. Ikan besar kah? Wey, ikan besar. Large moth bass. Macam apa ni saya nak buka. Tengok jap large moth bass ni. Wey, bukan main besar tu. Kita jual. Okey, sekarang inventory kita dah cukup 10. Sekejap kita nak jual ni dulu. Wey, dah pagi dah. Tadi aku nampak malam, tapi sekarang dah pagi. Weh, banyak dia bekas dia. Okey, kita boleh upgrade. Kita boleh upgrade bekas kita Okey, masuk. Kalau bang nak jual ni inventory. Weh, dapat $10. Dapat $10 guys. Kaya. Cepat. Aku nak beli bekas tu guys. So duit kita dah cukup guys. Kalau bang. Aku nak beli kemah bukan senang guys. Ini lah kita boleh beli campfire. Firework aku tak boleh guys. Okay, guys, yang paling mahal dia camper guys. Sabar guys, aku nak beli kerusi dulu guys. Okay, so kita nak beli kerusi. Okay, thank you. Aku nak beli aquarium guys nanti guys. Nanti nak letak apa jadi kalau aku letak aquarium dalam ni guys. Nanti aku beli buka sini guys. Kuih. Okay. Ini dia kawasan kita. Kita nak place kat mana? Nak duduk sini ya guys. Okay. So kita boleh duduk di sini santai-santai memancing. Okay. Sabar nak tengok dulu guys. Weh, ada ikan ni. Perfect kasih perfect. Perfect. Oi, dapat juga. Aku nak upgrade sikit back aku guys. Aku dah. Weh. Aku dapat rock bass. Okay, aku nak asyik 2 je. Lepas tu selesai, settle. Itu dia aku yang settle. Weh, dapat weh. Ikan kecil. Weh, tak dapat. Belum tak. Talapia ikan itawa. Weh, tengoklah aku kan mancing guys.
Weh, dapat besar guys. Salmon best. Ini ikan albino ni. Ini best albino ni. Sabar. Okay. Ay, alamak. Miss pula. Aduh. Macam mana boleh miss ni? Kita try. Miss ni. Sabar. Dapat ikan besar kah? Alah, ikan kecil lagi. Ikan kecil. Bagi lah ikan besar sikit. Aduh. Ini macam ni guys. Ini suka je bagi kita ikan ni. Tak apa guys. Abang nak keluarkan semua guys. Okay, alright. Kita nak jual ni guys. Ikan-ikan ni guys. Bang nak jual ni. Okey, sekarang dah dapat. Sabar guys, aku nak beli joran lah guys. Hey, aku tu joran. Nak pergi jualan. Boleh katakan ni apa nama joran kita tu. Sabar guys, joran aku tak cukup. Alamak, duit tak cukup guys. Sabar, aku nak beli joran tu guys. Aku rasa joran tu kat aku tu confirm power gila guys. Ada harta karun lagi. Macam mana dapat harta karun ni? Tengok ada bukis. Nanti aku try ubi guys. Okay, penting kita nak kumpul duit dulu guys. Bang, nak jual. Weh, dapat 2 guys. Okay, ini kesempatan aku untuk beli joran baru. Nak beli warna apa? Kuning lah. Kuning. Okay, dah beli. Tengok mancingan kita macam mana. Okey, kita warna kuning. Aku bukan dapat joran baru. Aku dapat joran lama. Oi, ikan ni bukan main besar. Ini kobia. Kobia bukan apa. Mana boleh buang? Mancing lagi guys. Aku nak mancing guys. Aku bos hati dulu main game ni. Boleh kita baca terus. Okay. Aku jadi kalau baru aku. Tapi ikan besar lah. Terima kasih. Tak apalah. Dia tak bagi kita ikan besar lah. Tak apalah. Kita nak jual lah kejap. Ni dia. Kalau aku pergi ke bekas baru tu, aku akan dapat bekas duit. Tapi cara aku nak kena buka duit dulu weh. Aku lupa. Bekas ni berat weh. Okay, nanti aku beli. Okay, sekarang kita dah dapat duduk weh. Okay dah guys, sampai sajalah untuk video kita kali ni guys. Bukan main senang nak dapat duit. Nak kena mancing, kena sabar. Saya boleh uruskan kerja saya dengan sendiri. Kita akan tamatkan video kita sini sampai saja kali ini. Sebelum aku menamatkan video ini, jangan lupa korang like dan subscribe dan jangan lupa tekan lonceng
So kita akan jumpa video akan datang. Bye bye semua.